Okay, aku jalan ke area Section 7 ni, nampak pula ada roti Jane. Dia jual roti john sekali dengan kulit ayam. Assalamualaikum Kak. Malam. Akak yang jual roti john, siap ada kulit ayam lagi? Ya, ada kulit ayam crispy. Apa yang best selling kat sini ya? Best seller ada cheese lah. Oh, ada chips sini? Ada cheese. Okay Kak, bagi saya satu Kak. Roti. Okay, ni dah masak. Pan daging. Isi dia lah kat bawah dulu. Kat sini pan dalam 2 sudu. Sudu Kak Banyak Kak. Bagi dia rasa sebab kita tak bakar-bakar dia. Sayur. Kalau nak request nak sayur pun boleh juga. Mayonis. Ni ada kulit ayam lah. Oh, ni lah dia. Crispy. Panas tu. Bubuk kerak dia sikit. Lepas sashimi lah. Terus nak sayur lah. Sekarang kita nak tuang. Pakai tangan ya. Okey. Cheese kettle beef dah siap lah. Oh, ni dia Kak. Oh. Ini dia roti Jane cheese kettle beef. Korang boleh tengok, dia tahan banyak punya cheese dia. Yang besar juga portion dia tau. Korang tengok besar dia. Cuba makan. Okay, ni first time aku rasa roti john dicampur sekali dengan kulit ayam crispy macam ni. Serius sedap korang. Rasa daging untuk roti john ni memang kena bila makan dengan dia punya kulit ayam crispy tu. Sayur dia pun boleh tahan banyak tau korang. Korang tengok. Besar satu ngap tu pun dah kena gagah besar. So kalau korang nak dapatkan roti Jane yang berbaloi macam ni, boleh datang dekat Section 7 Shah Alam. Apa pun, jom kita.